Ada orang kata enjin lemau semua boleh settle dalam remap issue. Betul ataupun mitos? Satu hari satu video. Hari ni kita ada Hilux Roco. Customer complain, kata dia ni memang rasa lemau lah. Berkait dengan enjin lemau ni, ada part lain yang kita nak kena tengok bang. Tak semestinya remap settle masalah tu. Mungkin benda tu daripada servis-servis basic yang kita terlepas pandang. Video ni mungkin jadi panjang, boleh jadi rujukan untuk user-user Revo ni bang. Save video ni, like, komen dan share bang. Nak cari masalah lemau tu, of course kita perlukan benda ni bang. Teknologi baru, of course kita nak kena cucuk. Ni kita panggil scan tool lah. Untuk kereta ni dia ada isu dekat sistem minyak dia lah. Kita tengok dia punya filter diesel. Okey, ni filter diesel. Model 2017 ni dia ada dua filter diesel. Video sebelum ni pun saya dah pernah bagi tahulah. Filter diesel yang atas ni selalunya 20,000 sekali kita akan tukar. Ni pun dah masa yang sesuai kita nak tukar filter diesel ni bang. Lagi satu, ni filter diesel, ada orang panggil filter diesel solar, ada panggil fuel filter. Item yang sama je sebenarnya bang. Dia punya mileage dah nak sampai 100,000 km. So, nak bagi dia normal balik, kita tukarlah filter ni. Filter tu duduk dekat mana? Korang boleh cari sendiri dekat enjin. 2017 ke atas selalunya dia memang akan ada lah. Model ni, ada yang tak ada, ada yang ada. Settle bahagian diesel, kita tengok bahagian air filter dia bang. Yang ni pun benda yang penting lah sebenarnya bang. Kalau tengok macam ni condition dia, memang dah sampai masa kena tukar barulah. Yang ni air filter original. Dia ada banyak option bang. Sama macam original pun ada, boleh pakai, ada bajet lebih, boleh masuk air filter Datatec Tornado. Pernafasan tu lagi lancar lah daripada biasa bang. Lepas kita buat benda tadi tu, enjin ni dah normal balik on a request nak buat remap issue. Ada masalah yang sama, korang tahu tempat mana nak cari, of course Zaki GM, pakar 4x4 anda. Assalamualaikum.